Saya sahkan maklumat tersebut. Memang ada salah seorang daripada petugas security ketika sedang dijalankan temubual di pejabat Ibu Pejabat Polis Daerah Kelang Selatan. Semasa temubual, mangsa tersebut telah rebah dan pengsan. Seterusnya apabila ambulans dihubungi dan dibawa ke hospital, mangsa telah disahkan meninggal dunia. Postmortem telah dijalankan semalam dan selesai. Cause of death setakat ini adalah akibat daripada masalah jantung. Yang meninggal itu adalah pemandu van. Yang viral dengan suspek itu di luar van. Itu tak ada apa masalah. 43 tahun. Warga tempatan. Daripada selepas kejadian tersebut sebelah malam lah. Temubual dijalankan sebelah malam. Masih belum ada tangkapan tetapi kita telah mendapat beberapa petunjuk positif. Justru saya menyuruh pada rakan media terus bersabar, sejurus ada tangkapan ataupun kejayaan ataupun lain-lain maklumat kita akan kongsikan.